Assalamualaikum dan hai kembali semula ke channel saya. Oh, besar lawa. Jauh pergi. Wah, sini ada pelbagai kacang. Ini selangat belah. Ikan apa? Selangat belah. Ketukar tu ikan apa? Ikan anak pari. Sekarang saya berada di kawasan pantai di Tanjung Dawai, Kedah. Tak pernah sampai. Ini pertama kali saya sampai. Okay, ini kawasan Taman Rekreasi Tanjung Dawai ataupun orang panggil Tanjung Ru. Okay, sini banyaklah tempat-tempat lepak, pot tempat minum, pot tempat lepak, tempat minum-minum. Ni tepi pantai yang kita tengok kat depan sana macam menarik. Tenang kat tempat ni. Sebab hari ni hari Ahad. Hari Ahad di Kedah bekerja. Kita kat pantai barat tu cuti lah. Okay, jadi tenang sikit. Sebab ni jam pukul 11.30 pagi. So tenang lah, tak ramai. Kalau sini petang ramai lah. Depan saya ni pantai dan boleh tengok bukit. Pulau. Saya tak tahu pulau apa. Tepi-tepi ni dihiasi dengan pokok ru. Ada buayan. Ada juga apa ni, jualan-jualan untuk kanak-kanak. Ni pantainya. Oh, cantik, subhanallah. Ada pulau, saya tak tahu nama apa pulau ni. Ni kawasan Tanjung Dawai ya. So kita pergi ke depan sikit, tengok pantai dia macam mana. Okey, ni tepi pantai dia. Pantai dia macam ni. Saya tak pasti boleh mandi ke tidak. Mungkin kawan-kawan yang memang asal ataupun kampung kat sekitar Tanjung Dawai ni mungkin boleh komen ada orang mandi tak kawasan ni. Kalau tengok kepada dia punya ni macam tak sesuai untuk mandi, sebab penuh dengan apa ni, kulit cengkerang. Tapi tenanglah, pemandangan kat sini tenang, cukup indah. Duduk tepi ni dengan menikmati angin pantai, boleh tengok pula pulau tu. Okey, sepanjang perjalanan nak datang ke sini, ke Tanjung Dawai ni, banyak kedai-kedai jualan hasil laut. Banyaklah, dan di balik ni kami akan singgah juga nak tengok jualan hasil laut. Ada kedai Siti Hajah. Nampak terkenal sebab ada signboard dia daripada Pekanjan tu dah ada dah. Oh, seronoknya duduk kat buai. Pelam. Habis lari. Mana? Tengok. Lari aku ke? Ikan tangan sana tangan. Nak cicah. Boleh? Cicah sikit. Sikit lah. Oh, berapa ringgit jual sepaket? 10 sama hati-hati. Ya. 10 sama macam kat sana. Oh, pelam. RM10 sepaket. Bismillah. Dapat? Dapat ambil tak? Mari. Dapat? Kalau tak cicah dengan berkicap lah. Penyicah dia pun manis. Ni saya makan yang kosong kan. Manis lah. Oh, manis. Manis lah. Mari kali ulang manis. Memang manis betul. So kami ambil masa sikit sekejap untuk rehat. Tadi sarapan pagi di rumah besan kami. Sebelum bergerak balik ke Selangor, mereka jemput untuk sarapan perkena pek ngah, cicah dengan gulai ikan. Oh, memang sedap lah. Ada jualan belon gergasi. She moves
seems like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something Kawasan sini banyak gerai-gerai jualan. Ada jual ni kacang-kacang rebus, kepok leko, ayam gunting. Ada juga apa ni, medan selera, kedai-kedai makan, restoran. Cuma ni tengah hari pukul 11, nak bawa ke pukul 12. Kedai ada yang tak buka lagi. Petang nanti ramai. Okay, ni kawasan tapak niaga Tanjung Dawai. Wah, sini ada pelbagai kacang. Ada buah barangan, kacang rebus, kacang kuda. Ini stol kacang ni. Kami nak sambung perjalanan pergi, nak singgah kejap di pasar apa? Hajah apa? Hajah City. Hajah City. Ada banyak kedai lagi kat tepi jalan tu. Sebab Hajah City tu kita nampak dia punya signboard tu banyak. So mungkin di viralkan kot kat situ. So kita pergi tengoklah. Beli buah tangan sikit. Produk-produk Bumi Putra. Okay, kita dah sampai di kedai hasil laut Tanjung Dawai, Hajah City. Kita nak tengok dalam dia apa yang ada dan kita beli sedikit apa yang perlulah. Jom kita turun tengok jap. Okay, ni kedai Hajah City. Dia punya jualan hasil laut dia. Masya Allah, tabarakallah, perniagaan Bumi Putra. Di tepi jalan je. Siapa yang nak datang Tanjung Dawai, dia ada signboard dia, Hajah City Tanjung Dawai, tepi jalan je. Sebelah-sebelah apa, kiri kanan dia ada gerai-gerai jualan makanan. Oh, menarik kan? Kita tengok dalam dia ada apa. Insya-Allah. Oh, pelbagai jenis belacan. Oh, ni belacan. Belacan M. Nasir. Oh, ni apa ni? Belacan juga. Oh, ni semua produk-produk hasil Bumi Putra. Siapa peminat belacan boleh lah sini. Belacan. Meriah lah sini. Oh. Oh, ikan. Ni isi ikan kurau. Oh, banyak ah hasil laut. Ni. Oh, tulang kurau. Oh, ni ada paste kuah rojak. Oh, ni apa ni? Apa ni? 6 pelawan. 6 pelawan. Oh, meriah sini, pelbagai produk ada jual. Meriah. Ini pun jual ke produk? Penjual model. Nak beli boleh. Ni ada Nise. Macam tadi ya. Ini gula Melaka kan. Orang Kelantan bagi Nise. Ini gula Melaka Thailand punya. Ni biasa orang buat somtam. Ni kerupuk ikan talang masin. Oh, RM34.56 sen. 1 kilo 1.9 kg. Besar ni. Ini ikan bilis. Menarik ikan bilisnya. Ikan bilis bulu mata. RM35. Bilis siap packing. Setengah kilo, 500 gram. Oh, ni ikan temenung, anak ikan temenung kecil. Ikan tamban. Ni ada jual isi lala
100 gram RM5.50, RM5.50. Isi lalau, menarik lah. Isi saja dijual. Ini selangat belah. Ikan apa? Selangat belah. Ketukar tu ikan apa? Ikan anak pari. Oh, Pari yang kecil. Ketuka. Ketuka. ketuk-ketuk. Sayap sotong, udang kering. Udang kering. Boleh beli udang kering. Tak ada stok ah. Ini ikan talang masam. Oh, menarik. RM17. Berair Aliu. Berair mulut. Ini ikan kurau kering. Ikan kurau kering RM33 kilo. 1.115 kilogram. Ini keropok. Pelbagai jenis keropok. Melinjo ada. Keropok bawang. Keropok bawang. Bukan. Kita jumpa sate ikan di sini. Okay, kita dah selesai di kedai Siti apa? Siti Hajah. Kedai apa? Kedai Hajah Siti. Oh alamak, kita dah selesai di kedai Hajah Siti. So kita nak pergi tengok sekejap. Kami nak pergi tengok sekejap kedai Cikgu Fauzi. Lebih kurang sama je, cuma nak halang-halang sampai ni kita nak tengok jugalah suasana kedai satu lagi. Dia ada banyak kedai tapi mungkin kami pergi 2 kedai je lah. Okay, jom kita pergi kedai satu lagi, Cikgu Fauzi. Kita tengok suasana kedai dia macam mana. A few inches later. Okay, kita dah sampai di satu kedai lagi, kedai yang kedua. Cikgu Fauzi. Kedai jual hasil laut Cikgu Fauzi. Yep. Kita keluar kejap. Kita tengok apa yang ada kat kedai sini. Ini kedainya, jualan borong, runcit, legasi Cikgu Fauzi. Dia sama kat tepi jalan, di sebelah saja dengan Hajah Siti tadi. Ini depan kedai dia. Oh, panas. Okay, ni ada jual asam-asam kelubi. Kedai, suasana dalam kedainya lah, legasi Cikgu Fauzi. Ada juga kepuk-kepuk, jajan-jajan. Menarik juga ni. Hasil laut. Pelbagai jenis kepuk ada. Kepuk isi tamban. Ni buat daripada, ni hasil Tanjung Dawai ni. Ni kepuk Tanjung Dawai. Boleh beli satu, cuba. Kat tamban. Ini Terengganu punya. Terengganu kita dah biasa. So kita cuba yang produk Tanjung Dawai ni. Rumah burung Kampung Huma Tanjung Dawai. Banyak jualan. Okay. Kita tengok kat sini pula. Hasil jualan jualan hasil laut. Mata biru. Okay. Sebut kopi tempatan. Ini kan gelama masam, RM10 satu pack. Ini semua produk Bumi Putra tempatan. Tulang ikan talang. Ini ikan pekasam lah. Kedah memang terkenal dengan ikan pekasam dia. Macam-macam pekasam. Macam-macam pekasam. Pekasam ikan puyuh ada. Pekasam ikan apa ni? Pelbagai jenis. Isi ikan malung. Ikan bilis. Ya, ada rempah-rempah juga kita tengok bunga lawang ada, asam keping, belacan. Apa ni? Ikan masin. Menarik ya.
Okay, alhamdulillah selesai kita bershopping di kedai Cikgu Fauzi. Setelah kita membuat lontaran kat sini, banyak benda yang kita dapat beli. So kita nak bergerak balik ke Selangor. Jom kita balik ke Selangor. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi layan video pendek kali ini. Perkongsian kami sepanjang perjalanan balik, singgah di Tanjung Dawai dan singgah di kedai-kedai jualan hasil laut, Legasi Cikgu Fauzi dan juga satu lagi. So kita jumpa balik di next video. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan bye bye.